Tapi kita nak minta rakan-rakan kita, kadang-kadang bukan Islam, dia salah faham. Bukan kita nak larang hak dia, tetapi sekolah ni apa dia? Sekolah ini tempat didikan ilmu dan moral dan nilai. Dan kalau kita izinkan sedikit tebisan ala perjudian atau yang ditolak dalam suasana sekolah, saya minta rakan-rakan kita bukan Islam juga faham. Ini sekolah. Masuk sekolah-sekolah bukan Islam. Kita anak-anak bukan Islam bukan diajar daripada kecil untuk minum arak atau berjudi. Jadi budaya itu mesti budaya Malaysia keseluruhannya. Di luar itu soalan mereka, hak mereka. Tidak langsung kita nak pertikai. Dia buatlah di dewan lain. Itu pandangan saya, dan saya rasa Kementerian Pendidikan sedang meneliti supaya peraturan-peraturan ini. Bagaimana tentang sekolah itu sekolah swasta? Sekolah yang bukan milik. Itu ada masalah sedikit dia. Ada lihat bagaimana setakat mana had bidang kuasa kerajaan. Tetapi kalau sekolah milik kerajaan, saya tidak fikir kita harus melanggar prinsip-prinsip ini. Saya percaya di kalangan rakan-rakan saya di sini ada juga melahirkan kebimbangan. Nampak kita tak memaksa nilai dan pandangan Islam. Tapi ini bukan maksud saya begitu. Maksud saya ialah melihat konsep dan falsafah pendidikan. Apakah pendidikan ini sekadar menimba ilmu, kecanggihan ilmu, kepintaran ilmu, ataupun membina, membentuk manusia. Nilai manusiawi ini. Kalau nilai manusia, saya percaya kita ada konsensus. Ada yang boleh dibolehkan, ada yang harus dilarang. Jadi saya cenderung untuk tidak membenarkan pesta-pesta seperti itu, termasuk pesta-pesta kerajaan, sama ada selepas atau sebelum, seperti yang berlaku baru-baru ini.